Should have stayed. Were the signs I ignored? Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kak Ji yang saya sayangi, sebenarnya setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ji atas segala komitmen, jasa dan sumbangan yang telah dicurahkan sepanjang tempoh perkhidmatan, terutama di PPKI ini. Pengalaman dan bimbingan amat kami hargai dan akan sentiasa menjadi contoh kepada kami semua. Kak Ji, persaraan ini bukan penamat segalanya. Sebaliknya satu permulaan yang baru. Jadi semoga Kak Ji sentiasa digunakan kesihatan yang baik, ketenangan jiwa dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Terima kasih Kak Ji. Tahniah dan sabar je Kak Ji. Semoga Kak Ji terus bahagia sehingga akhir hayat nanti. InsyaAllah. Jumpa lagi Kak Ji. Bye. Selamat bersara Kak Ji. Saya doakan Kak Ji bahagia bersama keluarga dan jangan lupa kami kat sini, dan saya juga mohon ampun maaf andai ada salah silap saya selama kita di PPKI. Okey, bye-bye Kak Ji. Assalamualaikum kepada Cikgu Siti Fauziah binti Uthman yang pernah menjadi guru mentor saya. Saya Rusni Zaira binti Cik Musa mengucapkan selamat bersara dan semoga Cikgu Ji diberikan kesihatan yang baik dan semua yang baik-baik untuk Cikgu Ji lah. Di akhir kata ni, Rusni nak minta maaf banyak-banyak kalau Rusni ada buat salah, tersalah cakap, tersalah perbuatan, sebab bagi Rusni mungkin biasa bergurau dengan Cikgu Ji, tapi bagi Cikgu Ji mungkin itu berbeza. Jadi Rusni minta maaf yang Rusni salah, tak ingat ke apa, semua tu Rusni minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selamat bersara dan terima kasih untuk semua ilmu yang Cikgu Ji berikan. Terima kasih Cikgu Ji. Selamat bersara. Assalamualaikum. Kak Ji, selamat bersara Kak Ji. Jangan lupa kami di sini. Semoga sihat-sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan segala rezeki, dipermudahkan segala urusan. Bye. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Puan Siti Fauziah ataupun Kak Ji. Saya ucapkan selamat bersara. Semoga Kak Ji terus diberikan kesihatan. Semoga Kak Ji terus sukses walaupun apa bidang yang akan Kak Ji ikut lepas ni. Saya memohon maaf jika ada salah silap, jika ada terhutang budi. Hanya Allah yang dapat membalas jasa baik Kak Ji. Dan kalau rindu kami di PPKI, jemputlah datang melawat kami. Bye-bye Kak Ji. Assalamualaikum Kak Ji, saya Zaira, saya Nisa. Okay Kak Ji, tahniah sebab dah bersara. Kami ucapkan semoga Kak Ji sihat sentiasa dan dapat jalani kehidupan lepas bersara ni dengan baik bersama keluarga tersayang. Terima kasih dah selalu bagi kami rasa makanan Kak Ji. Thank you. Selamat bersara buat Cikgu Siti Fauziah ataupun Kak Ji. Persaraan bukanlah pengakhiran suatu perjalanan. Ia adalah satu permulaan kehidupan yang baru dan tenang. Terima kasih di atas segala persahabatan dan saya juga memohon maaf jika ada salah kata, termakan minum, minta halal semua. Dan sekali lagi saya ingin merakamkan tahniah kepada Cikgu Ji telah menghabiskan alam pendidikan dengan persaraan yang baik. Selamat bersara Kak Ji. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Ji. Alhamdulillah kini tiba masanya menamatkan perkhidmatan sebagai seorang guru. Jadi sebagai seorang rakan kerja dahulunya, saya ucapkan
syabas dan tahniah kerana melalui liku-liku perjalanan dalam perkhidmatan yang menjadi seorang guru, khususnya juga yang mengajar anak-anak istimewa. Bukan mudah Kak Haji. Semoga segala ilmu yang dicurahkan, segala kebaikan yang pernah Kak Haji sebarkan terus mengalir dan menjadi pahala untuk Kak Haji sehingga akhir hayat. Di fasa baru persaraan, semoga Kak Haji dan keluarga terus diberikan kebahagiaan, dikurniakan kesihatan yang baik, diluaskan lagi rezeki, semoga menjalani kehidupan dengan lebih tenang, dapat melaksanakan amal ibadah dengan lebih tenang, insyaAllah. Segala yang baik itu daripada doa-doa anak murid yang Kak Haji pernah ajar sebelum ini, semoga terus mengalir menjadi pahala yang tidak putus-putus. Semoga ilmu yang dicurahkan juga menjadi saksi kebaikan yang pernah Kak Haji sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seorang guru yang sangat penyabar, yang menjadi seorang guru yang sangat tenang, guru yang dedikasi. Semoga ia menjadi inspirasi buat semua. Terima kasih sekali lagi daripada unit pendidikan khas Pejabat Pendidikan Daerah Sepang. Terima kasih Kak Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Khas untuk Kak Haji. Bunga melati di tepi halaman, harum mewangi sepanjang hari. Jasa dia beri jadi kenangan. Selamat bersara penuh bererti. Selamat bersara Kak Haji. Untuk Kak Haji, saya nak ucapkan selamat bersara. Semoga hari-hari yang mendatangi Kak Haji dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan, kesihatan yang baik dan bahagia bersama ahli keluarga. Terima kasih Kak Haji atas segala jasa, ilmu dan kasih sayang sepanjang kita bersama. Selamat bersara. Selamat bersara Cikgu Ji. Bye. Assalamualaikum Kak Haji. Saya doakan moga Kak Haji sentiasa sihat dalam lindungan dan rahmat Allah sentiasa. Selamat bersara, berbahagia bersama keluarga tersayang. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Muah. Assalamualaikum Cikgu Ji. Terima kasih Cikgu. Sabar dengan kami. Walaupun kami nakal, kami tetap sayang Cikgu. Selamat bersara Cikgu Ji. Selamat bersara Cikgu Ji. Kami sayang Cikgu Ji. Bye-bye.